Dalam dunia yang dikuasai lelaki, muncul seorang wanita yang mengubah landscape day trading selamanya. Seorang legenda yang bukan sahaja mengalahkan trader lain, tapi juga mengalahkan market. Inilah kisah Linda Bradford-Rashke, Queen of Day Trading. Hai guys, selamat datang ke Suria Academy dan nama saya Syam. Hari ni saya nak kongsikan kisah seorang trader wanita legenda. Mungkin korang pernah dengar, mungkin juga korang tak pernah dengar. Apa-apa pun tengok sampai habis kalau nak tahu betapa hebatnya beliau. By the way, kalau korang baru dekat sini, jangan lupa untuk subscribe. Jom kita mulakan. Linda Rashke bukan nama biasa dalam dunia trading. Dia dilahirkan pada tahun 1959 di California, Amerika. Beliau merupakan seorang bekas penari ballet profesional yang kemudian berubah arah menjadi trader. Satu peralihan yang tak ramai mampu buat. Daripada pentas tarian ke lantai trading, itu bukan perubahan yang biasa. Tapi disitulah bermulanya perjalanan luar biasa. Beliau memulakan kerjaya sebagai market maker di Pacific Coast Stock Exchange pada tahun awal 80-an. Ketika itu, nak tengok wanita dekat trading floor sangatlah jarang. Tapi Linda buktikan sesuatu bahawa dengan fokus, strategi dan disiplin boleh menewaskan ego dan keangkuhan. Apa yang menjadikan Linda unik? Jawapannya disiplin, konsistensi dan fokus pada teknikal. Linda sangat terkenal dengan teknik pattern recognition. Dia bukan sekadar baca candlestick, dia faham emosi di sebalik pattern tersebut. Dia menggunakan strategi yang diadaptasi daripada Richard Wyckoff dan Jesse Livermore dan gabungkan pendekatan klasik dengan technical modern. Antara strategi yang terkenal beliau, Linda percaya tak perlu setup banyak. Satu setup yang betul dan konsisten boleh jadi mesin ATM jangka panjang. Sebelum ni, Linda pernah kongsikan cara dia trade. Dalam interview tersebut, beliau berkata bahawa beliau bukan swing trader. Linda ialah pure day trader. Dia masuk keluar market dalam satu hari. Rutin harian beliau sangat ketat. Jam 5 pagi, bangun dan semak news. Jam 6 pagi, review carta dan setup hari sebelumnya. Jam 7 pagi, merancang 2 ke 3 senario untuk hari tersebut. Jam 9 pagi, market buka dan dia berada di posisi siap sedia. Jam 3 petang, dia akan review trade yang dibuat, catat dalam jurnal dan terus tutup terminal. Beliau berkata, disiplin itu bukan pilihan. Dalam trading, disiplin adalah peluru terakhir anda. So, apa kejayaan yang pernah Linda capai? Pada tahun 1992, Linda diiktirafkan sebagai top 5 trader in the US oleh Barron Magazine. Beliau juga muncul dalam buku popular The New Market Wizard, di mana kisah beliau digelar sebagai kisah kegigihan, kejelasan dan ketajaman fokus. Selain itu, beliau turut menulis buku Street Smart, High Probability Short Term Strategy. Buku yang menjadikan rujukan utama day trader di seluruh dunia hingga ke hari ini. Dia bukan hanya trader, dia adalah guru kepada ribuan dan inspirasi kepada jutaan trader. Walaupun Linda tak pernah bagi tahu berapa income yang dibuat olehnya sepanjang trading, tapi dengan pengiktirafan sebagai top 5 trader cukup untuk beri gambaran berapa sebenar income dia. Korang rasa berapa net worth dia? Apa yang kita boleh belajar dari Linda ni adalah: pertama, fokus pada proses bukan hasil. Kedua, keep it simple. Ketiga, trade bila ada peluang bukan setiap masa. Keempat, journal, trade harian korang. Dan yang kelima, psikologi lagi penting dari teknik. Linda tak perlu 10 indikator, dia hanya perlukan satu carta dan mindset juara. Hari ni, walaupun Linda dah bersara dari dunia trading, beliau masih menjadi mentor kepada komuniti trader dan terus menulis serta mengajar strategi kepada generasi baru. Beliau adalah bukti hidup bahawa wanita juga boleh menjadi legenda dalam dunia trading yang digelar kejam ini. Beliau bukan sekadar kaya, tapi juga dihormati kerana ilmu dan semangatnya. Kesimpulannya, dunia trading ni bukan mudah.
Tapi Linda Reshki mengajar kita bahawa dengan ilmu yang betul, mindset yang padu dan disiplin macam tentera, sesiapa pun boleh berjaya. Tak kisahlah korang lelaki ke, perempuan ke, tua ke, muda ke. Korang mungkin bermula dengan akaun kecil, tapi dengan cara berfikir yang besar, korang boleh menjadi legenda seterusnya. By the way guys, kalau korang nak belajar trading secara mendalam, korang boleh join kelas saya secara percuma sahaja. Klik sahaja link dekat bawah dan contact admin. Okey, ini sahaja daripada saya dalam video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kita jumpa video akan datang. Assalamualaikum.